darah, ya, dia ada tiga. Satu adalah darah yang kita namakan dia arteri, iaitu darah yang daripada saluran darah yang daripada jantung. Jadi daripada jantung ni dia akan edar kepada seluruh sel badan ataupun organ-organ badan. Dan uh, darah yang mengalir di dalam saluran arteri ni adalah darah yang beroksigen. Powerful lah. Yang jadinya kerana dia ada beroksigen, jadi dia punya nutrients diagihkan sebagainya. Okey, kedua adalah saluran darah, ya. Saluran darah di mana ianya dinamakan vena ataupun vein. Saluran darah ni adalah untuk membawa balik semula darah yang sudah orang kata kotor, kemudiannya ditapis di paru-paru, kemudian dimasuk balik ke jantung kita. So jadinya dia punya dinding ni berbeza. So jadinya kalau arteri ni dia punya dinding bertebal, otot sebab nak gerakkan aliran darah tersebut. Kalau vena ataupun vein ini dia punya dinding adalah nipis. Dan tekanan darah kita rendah. Kalau daripada jantung, kalau arteri ni dia punya tekanan dia tinggi sebab apa? Dia nak power, nak bergerak. Okey. So, yang ketiga, dalam kita punya topik hari ni, iaitu saluran darah yang ketiga adalah penting untuk kita tahu. Iaitu, ianya adalah saluran darah yang di mana-mana pun dalam badan kita, dia akan menghubungkan daripada saluran darah arteri dan juga saluran vein, dia dekat tengah-tengah. Memang dia yang mengambungkan. So, dia memang saluran darah yang terkecil. Sebab itu kita panggil dia micro. Ataupun ada perkataan lain, kapilari. Okay. Dan memang dia punya dinding kapilari ni memang halus. Memang halus sangat. Setebal satu sel je. Dan kalau dicantum-cantum-cantumkan, kita punya badan, saluran kapilari ni dicantumkan, dia punya panjang dia ni tu seperti kita mengelilingi dunia 2 kali setengah. So memang panjang. So memang banyak uh, kapilari ataupun saluran darah mikro ini di dalam badan kita. Dan yang penting tugas dia adalah memudahkan serapan bahan-bahan di antara sel. So supaya cepat berlaku. So dekat sinilah yang bila kita katakan serapan bahan di antara sel badan berlaku dengan cepat. So jadi kesihatan kapilari ataupun kesihatan saluran darah makro ni memang penting untuk badan kita. So ini yang kita nak tekankan pada malam ini. So jadi untuk itu, untuk sebelum selepas saya nak apa nama dia tu nak ceritakan tentang ni, saya nak jemput Dr. Zaidi untuk membuat sedikit demo yang berkaitan yang kita namakan dia gelang getah. Sebelum saya sambung, saya persilakan Dr. Zaidi. Okey, baiklah. Okey, baik. Untuk kita memahami lebih lanjut bagaimana pentingnya peredaran darah mikro ini dan bagaimana dia boleh mempengaruhi kesihatan badan kita daripada simptom yang kecil hingga boleh menyebabkan pelbagai masalah yang besar. Jadi pada malam ini saya nak tunjukkan satu demo berkenaan dengan gelang getah. Mudah saja. Perlukan satu ah, boleh kita satu utas bukan satu utas lah, satu gelang getah. Okey, dan memang jari kita merupakan salah satu tempat di mana pembuluh darah yang mikro ini, yang halus ini terdapat pada badan kita. Dan saya akan buat satu eksperimen ataupun demonstrasi yang mudah untuk bagaimana kita memahami lebih lanjut bagaimana boleh terjadinya penyakit terbentuk dalam badan kita. Okey, saya akan lilitkan satu gelang getah pada jari telunjuk saya sekarang ni. Okey. Bila saya lilitkan satu saja, mungkin saya tak rasa apa-apa, rasa biasa saja. Okey, sekarang saya akan tambah beberapa lilitan sehinggalah mungkin 5 lilitan pada jari telunjuk saya ni. Apa yang saya dah mula rasa sekarang ni? Saya dah rasa mula rasa kebas, rasa tegang dah dekat bahagian hujung ni dan mula rasa sakit. Tubuh badan kita juga macam tu juga. Bila kita rasa letih ataupun rasa sakit ataupun tidak rasa tak selesa, biasanya adakah kita mencari punca ataupun kita biarkan saja
kita teruskan kehidupan saja seperti biasa. Okey. Jadi dan di antara kita semua sebenarnya ter- saya ingin katakan pada diri saya terlebih dahululah, memang saya ada tabiat buruk yang mungkin mempengaruhi kesihatan mikrovaskular saya ni, apa, pembuluh darah mikro ini. Okey, mungkin saya selalu tidur lewat. Lagi-lagilah bulan ni kan, tidur lewat sikit lah. Lepas terawih, lepas tu dah terawih nak murid lagi dekat surau dan sebagainya. Saya tambahkan satu lilitan. Kemudian di samping berpuasa, kita juga nak kerja juga. Mungkin ada tekanan, stres kerja, dapat pula mesej berkenaan dengan kerja, tambah lagi satu lilitan. Kemudian dalam bulan puasa ni, bukan bulan puasa lah, bulan-bulan biasa juga, memang kurang bersenam sangatlah. Nak dapatkan 10,000 langkah yang Cik Mazhar selalu katakan tu memang challenge lah. Memang challenge, lagi-lagi bila work from home ni kan. Okey, kurang bersenam. Okey, saya tambahkan lagi satu lilitan. Kemudian apabila rasa sakit sikit je, biasanya kita nak cepat hilangkan, ambil ubat tahan sakit. Senang cerita Panadol lah. Okey, ambil ubat-ubatan yang berlebihan, dan juga, dan yang paling penting adalah pemakanan yang tidak sihat. Memang bila buka puasa macam Cik Mazhar katakan tadilah, dah ambil makanan yang berkarbohidrat. Jadi setiap satu tabiat ini diibaratkan seperti kita menambah lilitan pada jari kita ni. Okey. Dan apa sebenarnya berlaku sekarang? Jari saya memang dah semakin kebas dan membengkak. Kalau boleh tengoklah dekat skrin ni, dah mula membiru dah jari saya. Jadi bagaimana untuk saya menghilangkan ketidakselesaan pada jari saya ni? Mudah saja, adalah dengan menanggalkan gelang getah ini. Tapi itulah challenge kepada kita semua. Okey, kita mempunyai apa, tabiat buruk yang mungkin susah kita nak hilangkan daripada kita. Dan untuk demonstrasi ini ada tiga yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah perubahan warna jari. Jari saya ni berubah ke tak? Berubah menjadi lebih pucat, lebih biru. Memang biru dah. Okey. Kenapa? Disebabkan ujung jari saya ni yang telah terikat dengan lilitan gelang getah ni, darah tidak mengalir dengan baik. Begitu jugalah dengan badan kita, apabila peredaran darah mikro ini terhalang, sel badan kita tidak akan cukup oksigen. Toksin akan terkumpul dan kesihatan mula terjejas. Kemudian yang kedua, rasakan suhu dan juga sensitiviti jari tu. Rasa bila saya sentuh hujung jari ni, adakah terasa memang rasa dia sejuk. Kemudian dia tak rasa apa-apa dah sebab dia dah kebas dah. Kenapa? Disebabkan oleh darah tak sampai kepada hujung jari ini. Okey. Dan saya mula tanggalkan gelang getah ni. Okey, tanggalkan gelang getah. Apabila saya cuba buang semua gelang getah ni secara sekaligus, dia memang suka ditanggalkan. Dan apabila kita dah tanggalkan semuanya, masih lagi ada kesan merah yang kekal dekat hujung jari saya ini. Kenapa sebenarnya? Apabila ia terjadi, kita sedar bila ianya sudah terlambat. Dan apabila ia terlambat, pada masa tersebut barulah kita nak pergi cari apa ni, alternatif perubatan, dan mungkin kita dah pergi dekat hospital, pergi klinik. Dan tentunya apabila kita pergi klinik, apabila kita dah berada di tahap stage yang terakhir. Seperti juga dalam demonstrasi gelang getah ini, kita boleh relate kan, salah satu penyakit yang mungkin yang boleh terjadi kepada kita semua adalah stroke. Dia bukanlah terjadi dalam sehari. Ia berpunca daripada pelbagai lilitan-lilitan getah ni, adalah disebabkan oleh tabiat-tabiat buruk kita, disebabkan oleh keadaan kesihatan kita, sehingga boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan simptom daripada awal tu, bermula daripada keletihan, sakit kepala, dan juga keguguran rambut yang mungkin sering kita abaikan. Jadi kesimpulannya, dalam demonstrasi gelang getah ini sebenarnya perlu kita lihat gejala-gejala kecil ini, seperti yang kita mungkin antara kita mengalami, seperti keletihan, pening ataupun lengan badan. Mungkin dia adalah tanda yang badan kita berikan, di mana mungkin peredaran darah mikro ini ada masalah. Kemudian jangan tunggu sehingga penyakit menjadi serius untuk bertindak. Dan yang ketiga, perlu ubah tabiat buruk sebelum ia merosakkan kesihatan dalam
jangka masa panjang. Dan yang keempat, yang penting untuk kita lakukan adalah lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala dan pastikan badan kita mendapat sokongan yang diperlukan apabila kita pulih. Jadi, di akhir demonstrasi pada Gelang Getah pada malam ini, kesihatan bukanlah sesuatu yang yang kita boleh tangguhkan dia punya uh, uh, apa di progres penyakit itu. Kita tak boleh tangguhkan. Sama seperti gelang getah yang membebankan jari jari ini, tabiat buruk dan juga apa yang kita makan boleh membebankan tubuh badan kita. Jadi jangan tunggu sehingga terlambat, mulakan perubahan untuk kita menjadi lebih sihat supaya saluran darah mikro kita menjadi lebih sihat. Saya harap anda semua fahamlah bagaimana demonstrasi gelang getah ini dapat mempengaruhi peredaran darah mikro sehingga boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan. Okey, itu Cik Mazhar dan juga rakan CBO semua. Alright, terima kasih Dr. Zaidi. Orang kata tu demo yang mudah, tapi dalam masa yang sama kita boleh nampak dia memberikan satu satu keadaan yang boleh mengaitkan dalam permasalahan dalam peredaran darah. So, kalau kita nampak tadi, bila Dr. Zaidi beritahu tentang tanda-tanda, bila lilit satu, kita perasan. Lilit dua, mungkin kan rasa, tapi kita rasa macam, okey lah, tak ada masalah. Bila keadaan ni makin, kita lilit tu, makin lama macam kita keadaan tu, macam kita dah jadi terbiasa. Jadi, keadaan yang tanda-tanda ini yang akan menyebabkan permasalahan lebih serius kalau kita tak jaga. So, jadi bila saya ceritakan tentang ni, bila Dr. Zaidi bercerita tentang uh, keadaan di dalam demo gelang getah dan berkaitan dengan kita punya tangan ataupun kita punya jari. Jadi di sini saya tunjukkanlah. Pertama, kalau anda nampak mula-mula akan berlaku, ini di mana warna, kalau kita nampak dia boleh darah tidak lancar, bukannya tentang dibalut untuk gelang getah, tetapi dalam keadaan di mana darah tidak lancar ataupun darah di peredaran mikro tidak bagus, terutama hujung-hujung ni akan warna dia start warna jadi warna macam pucat, pucat. Kemudian apa yang berlaku adalah dia akan menjadi kebiruan. So, kalau makin teruk, sekiranya peredaran mikro ini akan ini disebabkan oleh kekurangan oksigen yang masuk ke bahagian hujung. So, anda akan nampak warna biru. Dan keadaan seterusnya adalah dia akan mula mempunyai masalah-masalah seperti ada kudis, ya, ataupun sore dalam bahasa Inggerisnya. Kenapa? Kerana di situ dia disebabkan oleh keadaan di mana anda tahu darah tadi patutnya dia menghantar antibody juga kan. Jadinya antibody dapat untuk melawan jangkitan. So jadi ini bila tak ada antibody di kawasan tersebut, dia akan senang kulit tu akan senang dapat jangkitan. Jadi itu antara. Jadi kalau kita lihatlah pengaliran darah yang bagus adalah seperti ini, tetapi sekiranya keadaan di situ ada keradangan. Jadi, keradangan, so jadinya keradangan di mana keradangan ini bila keadaan berlaku di mana ada penyumbatan ataupun sekatan dalam peredaran darah. So jadi anda nampak dekat sini, ya, di mana dia punya aliran darahnya makin jadi kecil, ya, lubangnya makin kecil, ya. Jadi di situ kalau makin lama bekalan darah ini berkurangan, dia akan menyebabkan daripada ini ada terhalang dan akhirnya akan menyebabkan warna hitam. Bila warna hitam tu maknanya tisu sudah mati. Jadi saya ini sebagai, kalau saya nak kaitkan di antara gelang getah tadi dengan anggota badan iaitu jari. Tetapi dalam secara ini yang semuanya, masalah ini akan berlaku terutamanya pada bahagian-bahagian yang jauh, anggota yang jauh, organ-organ yang jauh daripada jantung. So pengaliran darah akan lagi tidak lancar adalah di bahagian-bahagian yang jauh daripada jantung. So it can be dekat hati, it can boleh be dekat mata, ia boleh juga di telinga. So keadaan peredaran darah yang mikro ini akan menjejaskan bahagian-bahagian yang tersebut lebih kalau dibandingkan dengan yang dekat dengan jantung kita. So now, saya cerita tadi
apa yang boleh mungkin akan berlaku? Apa yang berlaku? Sekatan ini, kenapa ada sekatan dalam peredaran darah? Kenapa darah tidak lancar? So, ini yang berkait dengan permasalahan dalam elemen-elemen yang lain, iaitu kita masih tekankan tentang toksin. So, pada topik yang sebelum ni, pada topik yang dalam toksin pun, saya akan menceritakan tentang toksin dia masuk dalam badan kita melalui 3 organ, iaitu daripada daripada paru-paru, melalui orang kata tu pernafasan kita, ya, dan juga mungkin daripada kulit kita, ya, penyerapan mungkin juga kita ada pakai bahan kimia dari udara, ya, daripada alam sekitar, dan yang paling serius adalah daripada kita punya makanan, ya, makanan kita. So terutamanya daripada usus, jadi daripada mulut dan terus kepada usus kecil kita. So ini toksin masuk. Okay. Tapi semua bahagian ini dia akan masuk kepada, dia akan pergi kepada hati. So ini sebagai ulang kaji, hati ni memang orang katanya ada tempat sebagai orang kata kilang yang besar untuk menguraikan toksin-toksin ini sebelum diedarkan kepada bahagian lain. So jadi toksin, jadinya penguraian toksin yang berlaku paling banyak adalah di dalam hati kita. Dan ingat hati kita juga adalah mempunyai fungsi untuk mengeluarkan enzim. Jadinya badan kita perlu ada enzim, ya, untuk kerja semua sekali. Tetapi sekiranya kita punya hati akan sudah mempunyai dia punya proses uh, banyak beban untuk orang kata tu buatkan penguraian toksin. Jadi enzim yang keluar tu kurang. Sebab tu suplemen enzim tu amat penting bagi keadaan seperti ini. So, okay. Dan dia akan teruskan, dia akan pergi kepada akhirnya toksin akan keluar. Tetapi nampak cantik je lah. Daripada 3 organ masuk, kemudian diurai dalam hati, kemudian dikeluarkan kepada melalui 4 organ. Ini kononnya cantik lah. I mean, kalau dalam keadaannya situasi. Kalau anda betul-betul sihat, memang ini memang zuk kat sini. Tetapi keadaannya adalah toksin masuk, toksin keluar kan? Toksin masuk dan keluar ni, jadinya saya cerita tentang hati ni. Hati ni sebab tempat orang kata tu penyimpanan. Jadi penyimpanan enzim, penguraian dia macam orang kata tu the main lah. Kalau kita tentang ketinggian peredaran. So jadinya hati ni dia akan yang mana yang dan daripada makanan, ya, dan juga toksin yang tersimpan, dia akan simpan dekat hati. Jadi kemudian dia akan pergi kat saluran darah. So saluran darah ni yang mengagihkan. So ingat dah saluran darah yang tadi saya ceritakan, banyak saluran darah yang mikro. So kalau banyak toksin, jadinya dia, kat situ dah ada tersekat-sekat. So daripada saluran darah ni dia akan pergi kepada setiap organ dalam badan kita. Jadinya daripada organ dalam badan ini, sepatutnya dia akan pergi selepas dia akan keluar. Kerana dalam organ-organ ini akan menghasilkan toksin juga. So semua ini akan dikaut, patutnya akan dibuang. Tetapi sekiranya penguraian tidak dapat berlaku dengan bagus, jadinya inilah saluran darah, terutamanya saluran darah mikro, keedaran darah makro ini akan mempunyai terjejas dia punya kelancaran darah. So, toksin masuk, toksin keluar. So, tetapi keadaannya dia keluar mungkin lambat, dia keluar mungkin tak banyak. Yang mana tersimpan di dalam organ-organ lain. So nutrien masuk, ya, daripada makanan-makanan kita, ya, masuk, dan adakah nutrien ni keluar? Kita tak mahu nutrien ni keluar. Ya, nutrien ni sepatutnya akan masuk ke dalam ke dalam sel-sel badan kita untuk membuatkan kita untuk bekerja, untuk memberikan supaya sel badan organ kita lebih kuat semua sekali. Sebab perlukan nutrien. Tapi keadaannya sekiranya ada sekatan, dalam sekatan itu jadinya kerana disebabkan toksin yang tinggi, macam mana nutrien nak lalu, jadinya kekurangan nutrien. So startlah bila nutrien kurang, oksigen pun kurang, jadinya itulah keadaan yang apa yang anda yang tadi yang dikongsikan tentang dalam demo gelang getah. Jadi toksin tinggi, nutrien tak dapat masuk, so itu keadaannya. Okey, keadaan ini sudah anda dah faham tentang apa yang menyebabkan peredaran darah tidak lancar. So now, sebenarnya ada tanda. Dan tanda-tanda ini, kita boleh kupas satu persatu tentang tanda ini. Pertama sekali,
Adakah anda mudah lupa? Di efek dekat bahagian kepala kita, otak kita. Sebab tu jauh daripada daripada jantung kita kan. Adakah kita tidak fokus? Masalah fokus apabila kita mendengar sesuatu. Malam ni, contohnya mendengar saya bercakap, kurang fokus juga. Okey, ini juga permasalahan juga. Okey, kemudian respon, reaksi lambat. Jadinya orang bercerita-cerita, joke something, orang sudah ketawa, anda masih lagi tak dapat tangkap. So, ketiga, tidur yang berlebihan. Ya. Sorry, tadi tiga. Okey, respon keempat, tidur berlebihan. So, mimpi yang banyak. Yang kelima, adakah anda rasa pening? Adakah anda mempunyai masalah sakit kepala? Adakah kepala anda kebas? Macam stiff je kan? Macam keras je. Dia macam ringan lah. Okay? Kemudian, mabuk perjalanan. Bila dalam anda berjalan, anda cepat nak mabuk. Okay. Adakah rambut anda sedikit ataupun jarang? Adakah anda mempunyai masalah rambut gugur yang lebih? Ya? Okay. Adakah anda sering menguap? Adakah anda sering mengeluh? Okay. Tentang mata pula. Adakah mata anda gatal? Mata anda sakit? Mata anda kabur? Mata anda kering? Mata anda silau? Okay. So ini tanda-tanda. Mungkin anda rasa tanda ini biasa. Mungkin biasa. Mungkin dah meningkat umur dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya tanda yang boleh adalah bermasalah dengan kemungkinan besar sebab masalah disebabkan peredaran darah mikro yang tidak lancar. Okey, tentang telinga pula, kurang dengar. Adakah telinga anda sakit? Adakah telinga anda gatal? Adakah telinga anda selalu berdengung? Ya. Kemudian kalau tidur, mungkin anda berdengkur, ya, so efek dalam saluran pernafasan. Kemudian adakah hidung anda selalu tersumbat? Okey. Okey, semudah banyak lagi. Okey, radang pada hidung. Merah aja hidung anda. Okey. Adakah sesemua anda suka sembuh? Okey. Adakah anda mempunyai masalah tekak kering? Ya. Kemudian, adakah anda mempunyai masalah tekak yang sakit? Okay. Itu antara. Kemudian kita pergi pula mulut. Adakah mulut kering? Mulut berbau? Okay. Adakah anda mempunyai pecah-pecah asam mulut? Kadang-kadang orang kata matikan. Okay. Kemudian ada asam lidah. Matikan tu ada dekat lidah anda. Okay. Adakah anda mempunyai masalah bibir kebas? Macam contohnya selalunya macam kalau orang selepas pergi dekat klinik gigi kan. Tapi ni kena pergi klinik gigi rasa macam bibir tu macam keras saja. Lidah kaku. Sama lah. Kemudian apa lagi? Kita lihat pula keadaan yang seterusnya. Sesak nafas. Adakah dada anda berdebar? Adakah anda sakit dada? Anda boleh tengok berapa banyak yang anda mempunyai simptom ini. Adakah kuku anda beralun? So dia ada macam garit-garit. Adakah kuku kurang terbentuk separuh bulat? Sepatutnya daripada pada hujung jari ataupun daripada dekat pangkal uh, kuku ni dia ada bentuk separuh bulat. So kalau anda tidak ada, so keadaan ini adalah pengaliran darah tidak lancar di situ juga. Kulit tangan dan kaki mengelupas. Okay. Tangan dan kaki anda sejuk. Adakah anda mempunyai masalah ini? Adakah tangan kaki anda selalu kebas-kebas, rasa semut-semut? Ya? Adakah tangan kaki anda rasa lemah aja? Adakah urat varikos timbul? Yang ni selalu dekat belakang betis kita. Okay. Adakah anda mempunyai masalah sakit sendi? Adakah anda selalu mempunyai masalah sakit bahu? Okay. Lagi, sakit leher. Okay. Sakit pinggang. Ya, so ini antara. Okay. Apa lagi? Adakah anda kerap kencing malam? Sembelit, kolesterol. Anda mempunyai kolesterol tinggi, lemak tinggi ke? Okay. Adakah anda mempunyai gula darah tinggi? Okay. Adakah anda mempunyai gula darah rendah? Ya. Kerana bila anda badan tidak bila darah tidak lancar, jadinya gula dalam darah tidak dapat sampai kepada sel-sel yang sepatutnya. Jadinya dia mungkin pergi pada tempat yang ada mempunyai risiko sama ada tinggi ataupun rendah. Okay. Adakah dalam keadaan head, jumlah head sedikit? Adakah tempoh head lama? Adakah anda lewat datang head? So, adakah anda sakit pinggang semasa anda head? Sakit ni, rasa gugut dan sebagainya. Adakah anda mempunyai hyperplasia payudara? Maknanya ada mempunyai ketulan-ketulan. Rasa ada berketul di bahagian payudara anda. So, juga apa lagi? Kulit gatal. Adakah anda mempunyai masalah eczema?
Adakah anda yang lebih? Adakah anda mempunyai masalah jerawat? Adakah anda mempunyai kelenjar limfa yang bengkak? Ya? Terutamanya di bahagian sini, di bahagian dekat kita punya ketiak. Ya? So, tanda ni adalah tanda 64 tanda. Jadi 64 tanda. Dan tanda-tanda ini sebenarnya kita mengikut sistem pengurusan kesihatan daripada Dachun. Ya? Uh, daripada negara China. So jadinya ianya dikumpul ya oleh pakar-pakar di sana. So jadi daripada 64 ini, adakah anda mempunyai tanda-tanda seperti ini? Sekiranya lebih, sekiranya walaupun satu pun, maksudnya anda ada sudah mempunyai masalah pengaliran darah mikro yang tidak lancar. Tetapi sekiranya sebelum ni, ya, anda lihat apa yang anda ikuti program saya sebelum ini, mungkin ada daripada anda mempunyai simptom yang sama di elemen yang sebelum ni. Memang it's okay. Sebab apa? Kita akan lihat kerana kita tahu bahawa ini ada kesihatan darah. Dalam kesihatan darah ni, dia akan pergi kepada elemen-elemen ini. Elemen-elemen ini akan berkait antara satu sama lain. So, simptom ini mungkin ini menunjukkan permasalahan di pengaliran darah makro yang tidak lancar. Dia mungkin juga mempunyai menunjukkan tanda-tanda ini juga mempunyai dalam kaitan pada bahagian elemen yang lain. So, jadi bagaimana kita selesaikan? Jadinya itu kita akan kupas kejap lagi. So, jadinya dah 64. Memang tinggi. So, daripada ni lah. Jadi, ini adalah tanda-tanda yang kita dapat daripada jadual semakan kesihatan sendiri yang kita mula perkenalkan pada akhir tahun lepas. Jadinya, kalau anda dan juga mengikut bagi mereka yang mengikuti kursus health consultant workshop. Jadinya telah pun kami ajar tentang jadual semakan kesihatan sendiri. Tapi sekiranya tidak, jadi mungkin anda boleh cari kepada upline ataupun kepada Dr. Zaidi untuk test, untuk anda cek anda punya kesihatan sendiri. Dan mungkin daripada situ anda boleh bertanya lebih lanjut, adakah ini untuk membantu anda mengetahui tahap kesihatan anda dan juga dalam masa yang sama dan mungkin satu peluang sebagai orang kata tu alat bantuan untuk berjumpa dengan prospek-prospek baru. So, dah tahu dengan 64 signal tadi. Ya. Kalau ada masalah tolong tuliskan sebab saya tak boleh baca dalam chat box ketiga ni. Nanti kita bila habis nanti kita akan baca, kita akan jawab ya, dan ini dapat juga membantu yang lain ya. Jadi anda pasti anda kalau boleh tulis lagi ataupun tanyalah. Mungkin kalau yang mana kita tak dapat jawab, nanti saya akan dapatkan informasi yang lebih dan kemudian kita akan beri jawapan. Ya. Mungkin kalau tak malam ni pun, mungkin pada hari seterusnya. Okey, apa lagi yang kita nak? Okey, now, daripada 64 tanda ni, anda mungkin rasa tanda ni biasa-biasa saja, biasa-biasa orang kata kan. Tetapi komplikasi. Kita tahu bahawa saya beritahu tadi bahawa keadaan ni akan lebih kritikal pada bahagian yang jauh daripada jantung. Tetapi ianya juga akan efek kepada jantung. Kita lihat satu persatu dekat mana dia komplikasi. Kalau tak jaga, dia boleh menjadikan penyakit yang boleh membahayakan kesihatan. Sebab tu kita kata banyak tanda ini kita tak perasan, tapi dia boleh membahayakan kesihatan. Okey. So, pertama sekali kepada kalau kita lihat tadi tentang otak tadi kan. So, tentang kepala kita. Jadi, stroke ischemic. So, stroke ischemic ni adalah makna apabila kita punya oksigen kurang. Jadi, masalah stroke disebabkan kurang oksigen, pengaliran darah dekat situ. So, mungkin kedua ada pendarahan otak. Ketiga, mungkin ada masalah tumor ataupun kanser otak. Kenapa? Ya, daripada keadaan situ kerana jumlah toksin yang tinggi di bahagian tersebut. Okay. Kedua, kalau mata. Ya, kalau mata, kita lihat pula bahagian mata. Dekat mata, lama-lama kalau itu dia makan masalah cataracts. Dan ini boleh menyebabkan buta. Okay, telinga katakan. Dia boleh menyebabkan masalah dengar. Akhirnya mungkin boleh menyebabkan pekak. So, contohnya kaki dengan tangan boleh menyebabkan gout
ataupun nekrosis, iaitu maknanya matinya nerve ataupun saraf di bahagian tersebut. Ini sebab ianya paling jauh daripada ni. So jadi tangan dengan kaki antara keadaan. Mula anda rasa kebas-kebas, ya. Jadinya kalau tak jaga, kita tak ambil 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 orang kata tu step atau langkah yang baik untuk menjaganya, dan ini akan menjadi risiko. Apa lagi? Gula darah. Gula darah ni bila bila dia luka, bila tinggi ataupun menjadi rendah, jadi mungkin luka akan sembuh dan akhirnya akan menyebabkan di bahagian tersebut, terutama di bahagian kaki lah selalunya, akan ada kita potong. Okay. Contoh juga apa yang kita lihat adalah paru-paru. So keadaan di mana ada jangkitan paru-paru, juga mungkin kanser. Sistem penghadaman. So sistem penghadaman adalah masalah yang besar lah, kerana dia berkait dengan sistem pembuangan juga, sistem penghadaman ni. So jadinya banyak organ-organ itu mungkin rosak, buah pinggang, hati, ya, keadaan-keadaan seperti ini. Kerana apabila nutrients tak dapat masuk ke dalam organ-organ tersebut, jadinya organ-organ ini tidak dapat menjalankan tugas masing-masing dengan lancarnya. Okey, payudara mungkin ada mempunyai masalah sista ataupun ataupun kanser. Rahim mungkin juga mempunyai sista kanser rahim atau fibroid, mungkin masalah tidak kesuburan, dan mungkin juga boleh menyebabkan mandul dan juga menyebabkan kanser. So kalau limfa juga boleh disebabkan kanser. So jadinya mula-mula nampak tak serius, tetapi akhirnya bila nutrients tak ada, kalau maknanya aliran darah, anda tahu tadi bila darah jadi kurang oksigen, kurang tidak mempunyai antibody, tak dapat masuk nutrisi di dalam tempat bahagian yang telah darah tersekat. So risikonya adalah keadaan yang lebih serius seperti ini. So please take care sekiranya anda mempunyai tanda-tanda tadi, ya. Kalau walaupun satu pun sudah, ini ada sebagai warning yang anda mempunyai masalah ini. So okey, apa lagi? Kita lihat now. Kita beritahu tentang tadi, dah tahu masalah. So now bagaimana kita nak selesaikan masalah uh, bagaimana kita nak melancarkan peredaran darah. So peredaran darah ni, kalau anda nampak dia punya tak macam ini sebab apa? Darah kita punya saluran darah patutnya mempunyai otot yang kuat supaya dia dapat menggerakkan darah tersebut. So itu uh, dan bukannya saluran darah di mana darahnya ada power, dan pengaliran dia pun anda tengoklah tak ada, tak kuat. So bagaimana kita nak lancarkan peredaran darah ini? So jadi pertama sekali, since that kita dalam CNI, salah satu daripada cara adalah untuk memperkenalkan produk kesihatan. Jadi kita nak cari bagaimana kita nak sarankan produk yang betul. Jadi anda tahu tentang produk makanan kesihatan banyak dalam CNI. Jadi yang mana produk yang paling baguslah, yang dapat membantu lancarkan peredaran darah. So kita akan cari produk yang mana dia perlu menguraikan toksin, sebab toksin dia punya culprit. So jadinya kedua, di mana produk juga kita cari produk yang dapat mencuci dan mencairkan darah. Ketiga, kita cari produk yang dapat memelihara fungsi organ, dapat membina sel-sel baru. So, tiga keadaan sini. So, produk apa yang mana anda akan nampak yang anda rasa sesuai untuk membantu dalam melancarkan peredaran darah ini. So, okey, kita boleh nampak dekat sini. Pasti saya akan tekankan tentang enzim atau life enzim ataupun leaf. Sebab dia pemangkin. So setiap pemangkin tugas organ, dia pemangkin juga tentang pemangkin makanan kesihatan. So apa yang dalam CNI, dalam makanan kesihatan ni, pasti saya akan menekankan tentang pengambilan life enzyme ataupun leaf. Ini amat penting. So jadinya apa beza life enzyme dan leaf? So life enzyme dan leaf mempunyai 6 fungsi ni.
Tetapi untuk lift ada tambahan 3, kesihatan usus, kesihatan hati dan kesihatan darah kat sini ya. So jadinya pasti kalau anda tanya saya memang akan pergi kepada anda untuk recommend yang lift lah. Nah, kerana dia advanced formula kan. Nah, life enzyme advanced formula. Okay, now kenapa kita pilih recommend life enzyme ataupun lift? Enzim kompleks. Dia pertama memang enzim kompleks, bukan enzim tunggal. So apabila dia enzim kompleks dalam badan kita, so kita ambil dia suplemen enzim. So bila dia kompleks, dia bila masuk dalam badan kita, dia akan lagi multiply, membantu lagi ya. Itu konsepnya tentang enzim kompleks ni. Kemudian pertama, kenapa kita pilih life enzyme ini ataupun life enzyme formula, dia mengawal atur sistem dalaman. So untuk masalah metabolisme ya, yang metabolisme itu adalah untuk memberikan energi ya kepada darah kita, kepada sel-sel badan kita. Jadi daripada ini, kalau keadaan ada mempunyai masalah metabolisme, enzim dapat membantu. So jadinya bila ada energi ya dalam darah kita juga, so ini akan membuatkan darah akan lebih lancar. Kedua, yang mana sel yang rosak. So jadinya kita nak membantu untuk sel yang rosak ataupun dalam organ yang rosak. Jadinya kat mana mungkin sel yang ni. Jadinya enzim ada mempunyai fungsi untuk memulihkan sel yang rosak dan mengganti sel baru yang lebih sihat. So kat mana kita nak bantu dekat darah sendiri. Kalau darah tu tak sihat, so kita nak tambahkan untuk membantu darah sihat. Dan tadi ada 78 organ. Kalau antara 78 organ ni yang ada mempunyai masalah, so jadinya disebabkan rosak, jadinya kita pulihkan balik semula. So enzim ada membantu itu. Kemudian memberi tenaga sebab kerana bila dia ada energi dalam dia, dia dapat membantu fungsi darah berjalan dengan lancar. Keempat, dia menguraikan toksin. Ya, kerana anda tahu bahawa memang lift ada fungsi untuk menguraikan toksin. Kelima, membersih dan mencairkan darah. Kerana enzim kita ada mempunyai enzim fibrinolitik, iaitu enzim yang dapat mencairkan darah. Keenam, melindungi darah dari serangan bakteria, viral dan radikal bebas. So jadinya kalau ada mempunyai orang kata tu uh, free radical yang attack sel-sel darah dan sebagainya, so enzim dapat bantu. Dia ada mempunyai fungsi anti-inflamasi dan antioksidan. Jadi kita boleh cerita kan, kalau ada mempunyai sekatan juga dia akan inflamekan atau membengkakkan masalah di bahagian tersebut. So jadi enzim dapat bantu. Okay, kemudian ada produk lain. So produk lain pasti saya rekomenkan tentang ginkgo. Okay, ginkgo. So kenapa? Sebab apa? Memang ginkgo fungsi dia adalah untuk membantu kesihatan saluran darah yang mikro kepada bahagian halus. Dan kedua, ginkgo juga membantu untuk melancarkan darah. Ketiga, bukan saja darah, tapi saraf. Kerana saraf dengan saluran darah mikro ni, dia memang berhubung kait yang rapat juga. Ketiga, masalah untuk membantu dalam masalah mata di telinga juga. Sebab dia jauh daripada jantung. Okey, selain daripada itu, memory untuk kesihatan mental ini sebagai tambahan. Dan dia mempunyai masalah, dia mempunyai ciri antioksidan. So, selalunya kalau inflamasi juga boleh disebabkan oleh radikal bebas. So jadinya apabila kita ada produk ni ada mempunyai fungsi antioksidan, dia akan orang kata tu menetralkan radikal bebas tersebut. So jadi menghalang dia radikal bebas attack kepada sel badan kita. Okey, kemudian apa lagi? HSC omega 3. Sebab dia adalah asid lemak penting yang bagus untuk badan. Ada tinggi EPA dan DHA. Okay. So jadi kesihatan jantung dan kardiovaskular. Jadinya bahagian orang kata tu enjin kita dapat bila dia pump sihat, jadinya dapat membantu pengaliran darah ke bahagian-bahagian lain. Okay. Kedua, menurunkan kolesterol dan darah tinggi tadi. Jadi sebagai tambahan, meningkatkan jumlah lemak baik dalam darah. Kita tahu bahawa bulan lepas kita cerita pasal lemak yang tak baik. Lemak dan juga lemak baik. So orang kata tu HDL adalah lemak yang baik.
dan LDL adalah lemak yang tak baik. So, jadinya ditinggikan yang HDL. Kemudian untuk melancarkan darah, sebab dia ada fungsi untuk melancarkan darah. Kelima adalah tingkatkan fungsi otak. Tadi tentang orang kata untuk orang kata tu otak lebih lebih senang nak fokus dan sebagainya. Dan dia mempunyai masalah anti-inflamasi. Okay? Anti-inflamasi. Okay, apa lagi? Kemudian adalah masalah ataupun masalah yang ini juga kita boleh rekomenkan produk yang seterusnya. Jadinya ini ada produk yang keempat iaitu DMG. Kenapa? Sebab dia ada membantu penggunaan oksigen yang tinggi. Membantu mengoptimumkan penggunaan oksigen dalam badan kita. So, sebab oksigen. Kedua, dia memang memberikan tenaga segera kepada kita, terutama dalam fizikal dan juga minda. Dan juga untuk meningkatkan imunisasi. Jadi, supaya kalau pengadaan darah tadi tentang masalah antibody tak cukup, jadinya dalam masa yang sama dia ianya membantu dalam imun. Dan keempat, hasilnya adalah anti kanser. So, akhirnya kalau anda nampak tadi, kalau pengedaran darah mikro tidak lancar kan tadi, akhirnya banyak masalah berkaitan dengan kanser. So, jadinya DMG adalah satu lagi fungsi produk yang dalamnya ada mempunyai masalah anti kanser. So, jadinya ada 4 produk. Kalau anda tanya saya akan rekomen mengikut turutan. So, leaf dengan, kalau sekurang-kurangnya, leaf dengan ginkgo. Kebulan nak tambahlah dengan omega 3. Dan nak tambah lagi, tambahlah dengan DMG. Tapi semestinya anda ambil 4. Sekurang-kurangnya ambil 2 ni. So, jadi daripada sini, anda boleh nampak bagaimana kita dapat membantu dalam untuk meningkatkan kesihatan darah yang lebih lancar, peredaran makro ini. Tetapi, saya haraplah daripada anda, saya banyak belitih hari ini, maafkan saya, tapi kita sebenarnya makanan kesihatan dalam menjaga kesihatan badan kita, makanan kesihatan tak cukup. Saya masih menekankan kepada kita supaya diri saya sendiri juga lah, kita perlu ubah cara hidup. Okay? Ubah cara hidup kita. Pertama, okay, selain daripada makanan kesihatan, pasti kita nak minum air lebih. Air bermineral. Kerana dia akan dapat melancarkan. Air bermineral memang untuk melancarkan peredaran darah. Mineral, terutama kalau contohnya hot spring, dan mungkin mineral. Jadinya mineral ini sebagai plug untuk lagi menguatkan lagi darah dalam saluran darah. Kemudian bersenamlah, ya, bersenam. Kerana dalam pergerakan ini, ya, dia akan dapat membantu pelancaran darah. Ketiga, makan sayur-sayur hijau. Kenapa? Kerana ianya dapat membuang toksin ataupun kerana fibernya mempunyai fiber yang tinggi dan membantu untuk pengeluaran toksin. So, amalkan pemakanan rendah lemak dan rendah kolesterol. Ya, itu satu. Pastinya kenapa? Ini lemak pun ada boleh menyebabkan terkumpulnya lemak dalam saluran darah. Ya, dan juga di bahagian organ-organ yang berkaitan. Okay. Dan kemudian kita hadkan pengambilan garam dalam makanan. Kerananya dia akan mengeraskan dalam saluran darah tersebut. Kalau tinggi ya penjumlahan garam. Jadi jangan makan manis masin lah, jangan makan manis masin. Okey, berhenti mengambil makanan terproses atau segera. Jadinya yang ni saya cerita ni memang kenapa, sebab ianya memang mempunyai nutrisi yang kurang dan dia akan membebankan kita punya organ-organ detoksifikasi tu, utamanya hati untuk menguraikan toksin. So please stop lah kalau boleh. Kurangkan ataupun lagi bagi bagus stop. Okay. Kemudian sediakan makanan yang dimasak sendiri lah. So kalau boleh anda boleh pilih kalau masak dekat dekat ini kalau dibandingkan yang anda ambil di luar, better anda itu. Kemudian yang akhirnya berhentilah merokok. Ya, kerana anda tahu dalam dalam rokok pun ada mempunyai bahan-bahan toksin yang pelbagai. So this is the thing yang saya rasa ia akan efek kerana daripada jumlah toksin-toksin yang ini akan menyebabkan terkumpul di bahagian organ yang jauh daripada jantung kita. So itulah sedikit sebanyak. Yang terakhir pastilah saya memang rekomenkan kita senang saja. Mungkin ada kata itu berjalanlah 10,000 langkah sehari. Kalau bulan puasa ni, saya kalau nampak paling-paling saya tak boleh dapat 10,000. Tapi 5,000 tu okey. So jadinya saya harap kita sama-sama dapat melakukan sesuatu
yang boleh membantu diri kita sendiri untuk lebih sihat. Jadi kita dah boleh belajar tentang tanda-tanda untuk mengetahui masalah kita yang mana keadaan yang boleh menyebabkan badan kita tidak sihat melalui program 7 elemen ini. So topik malam ini ada satu topik yang pada saya memang mempunyai orang yang bila cek-cek tu antara yang tertinggi antara elemen yang tertinggi yang mempunyai masalah, iaitu peredaran darah mikro yang tidak lancar. Saya memang setuju bahayanya memang boleh serang kita dan ianya memang sering kita abaikan. Jadi untuk itu topik saya habis, jadi serah kembali majlis ini kepada Dr. Zaidi. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Mazhar Ibrahim, konsultan kanan pemakanan yang telah berkongsi berkenaan dengan peredaran darah mikro. Apa itu peredaran darah mikro? Bagaimana masalah kesihatan yang boleh terjadi apabila dia tidak lancar dan bahaya yang boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan yang kronik sebenarnya yang perlu kita ambil perhatian pada simptom-simptom yang kecil tu sendiri yang mungkin badan kita dah uh, tunjukkan kepada kita untuk kita sama-sama ambil tindakan. Dan bagaimana untuk mengatasinya tentunya dengan produk-produk CNI dan tadi Cik Mazlah telah berkongsi 4 produk yang bagus untuk peredaran darah mikro ini dan di akhir sesi ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan beberapa testimoni berkenaan dengan enzim, bagaimana dia dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan uh, tanda-tanda ataupun simptom-simptom yang berkaitan dengan peredaran darah mikro. Sebentar ya, saya nak share. Okay. Alright, dekat sini kita boleh lihat ada satu perkongsian daripada Puan Rohani binti Hamid. Beliau mengalami masalah kesihatan kebas-kebas pada tangan. Beliau mengamalkan lift, di mana sebelum ini beliau sering mengalami rasa kebas-kebas pada tangan yang berlarutan selama hampir setahun. Tentunya apabila tangan ni tak boleh bekerja, menyukarkan sebarang pekerjaan dan aktiviti saya setiap hari. Syukur selepas beliau menggunakan produk lift selama satu paket 3 kali sehari pada setiap hari, hanya dalam masa 2 minggu tangan saya sudah tidak terasa kebas lagi. Kini secara keseluruhannya beliau merasakan kesihatan semakin bertambah baik. Itulah dia punya dosage tu pun tinggi, selama 2 minggu dah mula menampakkan perubahan. Kemudian seterusnya daripada Puan Alameh Bibi daripada Senawan Negeri Sembilan, beliau mengalami masalah kebas kaki dan tangan dan sakit pada telapak kaki. Mengalami kebas pada tangan dan kaki serta sakit kaki seperti duri mencucuk sehingga sukar berjalan. Mengamalkan lift 1 stick 1 kali sehari selama 3 bulan. Ini dia punya dosage, low dosage, tapi ambil durationnya setiap hari selama 3 bulan. Rasa kebas telah berkurang sehingga boleh beraktiviti seperti biasa dan tidak lagi sakit kaki ketika berjalan. Itu dah kita boleh nampak kan, ada 2 testimoni dengan masalah yang lebih kurang sama, tapi satu dosage yang agak dosage terapi dan satu lagi dosage biasa. Beliau amalkan selama durationnya 3 bulan baru nampakkan perubahan. Yang tadi 2 minggu dah mula nampakkan perubahan. Okey, kemudian seterusnya daripada Puan Mahani binti Cumani daripada Sarawak, mengalami sebelumnya mengalami berat badan 87 kilogram. Selain itu ada masalah sakit lutut dan juga sering rasa kebas pada bahagian kaki. Amalkan 1 stick 2 kali sehari lift. Okey. Berat badan berkurang sehingga 81.5 kilogram. Selain itu masalah sakit lutut dan rasa kebas pada kaki juga berkurang. Dekat sini kita lihat daripada November sehingga Januari, kurang 3 bulan, ambil 1 stick 2 kali sehari, dah mula mendapatkan perubahan daripada segi berat badan telah menurun dan juga rasa kebas dan juga sakit pada kaki juga berkurang. Kemudian seterusnya daripada Rizwan Richard daripada Kota Kinabalu, mengalami masalah obesiti, tangan dan kaki kebas dan juga cepat letih. Itu juga antara tanda-tanda saluran darah mikro ni terganggu. Okey. Ada 4 yang beliau rasakan apabila mengamalkan lift ni. Perubahan masalah semput, masalah cepat letih ni. Okey. Sebelum mengamalkan lift, mengalami semput nafas apabila menaiki
tangga. Namun setelah sebulan, masalah ini semakin berkurangan. Okey. Kemudian rasa seperti melakukan aktiviti biasa saja dan tiada masalah berulang kali turun dan naik tangga. Tak ada masalah cepat letih itu lagi. Kemudian seterusnya tentunya dengan lift dia melawaskan masalah perut, mengalami susah melawaskan perut, najis keras, makan lift tidak mengalami masalah seperti ini lagi. Kemudian yang ketiga daripada segi perubahan tenaga, apabila melakukan aktiviti harian di rumah ataupun pejabat, saya cepat penat dan juga kurang tenaga. Apabila mengamalkan lift, lebih bertenaga, tidak cepat mengantuk atau penat apabila melakukan aktiviti seharian. Dan yang keempat, beliau mengalami masalah perubahan tidur. Saya susah tidur di waktu malam. Setelah sebulan ambil lift, masalah ini semakin berkurang. Tutup saja mata, saya terus terlelap. Maksudnya aliran darah mula lancar dan membantu proses metabolisme badan sehingga memudahkan badan untuk berehat. Dan yang keempat, itu dari empat. Yang terakhir ingin saya kongsikan daripada Abdul Khairi bin Muhammad Noor daripada Kedah, mengalami masalah sawan epilepsi, mengamalkan dua produk ini, Lift dan juga DMG. Mengalami masalah sawan kerana faktor keturunan, telah berusaha mencari rawatan alternatif lainnya, namun begitu keadaannya tidak banyak berubah. Namun selepas mengamalkan DMG 3 hingga 6 kali sehari, kekejangan akibat sawan akan perlahan-lahan berkurangan dan berhenti. Apabila mengalami masalah sawan ini, terus amalkan DMG. Selain itu, mengamalkan lift satu stick 2 kali sehari. Dulunya setiap bulan perlu rawatan susulan di hospital. Kini hanya 1 kali dalam 3 bulan. Perubahan setelah mengamalkan lift dan juga DMG sehingga mempengaruhi masalah kesihatan akibat sawan ini berkurangan. Okey. Jadi saya pasti kepada anda semua yang berada bersama dengan kita pada malam ini, tentunya anda juga mengamalkan lift dan juga produk-produk seperti Ginkgo tadi, HSC Omega dan juga DMG. Banyak pengalaman yang positif pastinya yang anda rasakan. Jadi di CNI kita ada satu kempen berkenaan dengan kongsi pengalaman anda di ruangan komen Facebook dekat promosi bulanan. Okey, boleh tuliskan mengikut kriteria yang dinyatakan di skrin anda, mulai dari pengenalan diri, masalah yang dihadapi, cara penggunaan produk, kenapa anda suka produk itu, dan boleh sertakan gambar dan juga video. Dan jangan lupa gunakan tanda pagar hashtag CNI made me buy it dan tag @CNI Malaysia, di mana kesian anda dengan nilai produk kurang daripada RM50 dapatkan ganjaran 2 unit produk. Nilai produk 51 hingga 200 dapatkan ganjaran 1 unit produk secara percuma, dan apabila RM101 dan ke atas, anda akan dapat voucher produk bernilai RM300 untuk produk yang sama. Okey, baiklah. Inilah kempen testimoni pada yang telah bermula daripada Januari 2025. Maklumat lanjut anda boleh hubungi saya ataupun lihat di Facebook CNI Malaysia. Dan untuk anda semua yang ada pada malam ini, saya lepaskan peluang lagi untuk saya berikan promosi khas untuk anda yang hadir pada malam ini. Ada 2 promosi lift, beli 2 lift 30 dapatkan 1 kotak lagi secara percuma, dan juga promosi B, beli 2 kotak Life Enzyme 30 dapatkan 1 kotak Life Enzyme lagi secara percuma, di mana mudah saja anda perlu isi borang tempahan yang saya akan berikan dekat ruangan chat box sekarang. Kejap ya. Okey, saya dah pastekan dekat ruangan chat box. Isi borang tempahan promosi khas Lift dan juga Life Enzyme, di mana promosi ini akan sah sehingga 31 Mac 2025 nanti, di mana anda perlu isi borang ini, boleh kopi ataupun isi sekarang, mana tempahan akan tamat pada hari esok 12 Mac 2025 pada jam 6 petang. Dan kepada anda semua yang mungkin nak kopi ke pada hari esok, boleh PM saya lah untuk ini. Okey, baiklah. Seperti yang Cik Mazhar kongsikan tadi, gabungan produk
Lyft dan juga Ginkgo ini juga salah satu yang ada dalam NEI 2. Ada promosi khas referral dan juga insentif pembelian ulangan yang telah kita tambah. Kalau saya tak silap saya, Ginkgo ni salah satu package yang terbaru yang kita masukkan dalam NEI 2, di mana anda boleh dapatkan Lyft 30 dan juga Royal Ginkgo pada harga hanya RM220 sahaja di Malaysia, dan di Brunei RM233 dengan PV 100, BV 35. Anda boleh dapatkan penjimatan sehingga RM46. Dan setiap pembelian package NEI 2 akan menerima voucher diskaun RM20 untuk pembelian NEI 2 seterusnya yang sah sehingga penghujung bulan berikutnya. Maksudnya, mungkin kepada anda yang pertama kali baru nak dapatkan pada harga 220. Tapi untuk pembelian yang kedua, anda boleh dapatkannya pada harga RM200 saja kerana ada voucher diskaun RM20 untuk pembelian seterusnya. Baik, itu untuk package NEI 2 Lift dan juga Ginkgo yang bermanfaat untuk peredaran darah mikro. Dan selain itu, ada juga package-package lainnya, ada 7 package keseluruhan, termasuklah Lift dan juga Ginkgo. Anda boleh dapatkan dan boleh dapatkan dia punya risalah ini yang kita kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa, dan tentunya dekat kita punya center semua dah ada, dan boleh manfaatkan promosi NEI 2 ini untuk referral dan juga insentif pembelian ulangan supaya anda dapat lebih banyak penjimatan. Pertama kali mungkin 220, tapi yang seterusnya RM200 saja untuk kita sama-sama amalkan package-package ini untuk manfaat kesihatan secara keseluruhan. Okey, baiklah. Kita dah sampai di penghujung, tapi sebelum di penghujung ni saya nak tengok ruangan chat box. Sama adakah soalan yang ingin diajukan kepada kita, kerana kita dah sampai di sesi soal jawab. Saya lihat dekat sini semuanya respon yang baik. Di mana apa tadi Cik Mazhar tanyakan apa ni produk apa. Tadi 3 kriteria yang Cik Mazhar dah kongsikan kepada kita yang bermanfaat untuk peredaran darah mikro, ramai rata-rata betul dia punya saranannya ada Lift dan juga Ginkgo, enzim dan juga Ginkgo, enzim. Okey. Alright, saya kira tak ada persoalan lagi ni Cik Mazhar. Semua Alhamdulillah. semua dah terror dah. Alhamdulillah. So Semua cuma dah tunggu sedar bahawa jualan, pentingnya. semua tunggu jualan meletup je. Betul. Dan juga tentunya mereka lebih faham berkenaan dengan pentingnya peredaran darah mikro ni, bagaimana ia dapat mempengaruhi kesihatan daripada mungkin sinter yang kecil sehingga sinter yang besar-besar tu. Dah tahu dah produk apa yang nak kongsikan kepada pelanggan anda semua dan juga orang yang mungkin mengalami masalah yang sama. Jadi seterusnya sebelum saya berakhir, ah, okey, semua dan rasanya dan isi borang lah. Terima kasih. Okey, baik. Sebelum berakhir, saya nak kongsikan kita punya next program kesihatan 7 elemen adalah pada bulan April nanti, bulan raya. Okey, tapi di penghujung lah. Okey, dengan topik sindrom sejuk lembap pada 22 April 2025 pada hari yang sama, Selasa. Tapi bulan tak puasa kita mula macam biasa balik pukul 9 malam. Kita nak tahu apa itu sebenarnya elemen yang seterusnya berkaitan dengan kesihatan 7 elemen ini, iaitu sindrom sejuk lembap. Apa itu sindrom sejuk lembap? Apa faktor yang boleh menyebabkan permasalahan ini berlaku? Apa bahayanya dan bagaimana untuk mengatasi sindrom sejuk lembap ini? Dan tentunya kita akan bersama dengan konsultan kanan pemakanan sihat iaitu Cik Mazhar Ibrahim untuk kita kupas sama-sama lebih lanjut berkenaan dengan topik sindrom sejuk lembap. Jadi tandakan kalender semua pada 22 April 2025 jam 9 malam pada hari Selasa. Okey, saya kira kita dah sampai ke penghujung sesi program Zoom Kesihatan 7 Elemen pada hari ini. Mungkin akhir sekali ni ramai juga, dekat 40 orang tadi max bersama dengan kita pada malam ni. Mungkin boleh on video, kita nak ambil gambar sama-sama. Boleh betulkan kopiah dulu ke macam mana? Cik Ozi.
Okey, tukar tudung dulu ke Haji? Okey. Alright. Saya nak ambil gambar. Alright, ready? Satu, dua, tiga. Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang telah meluangkan masa untuk hadir mendengar dan juga turut sama memberikan sokongan pada malam ini. Dan pentingnya untuk kita sama-sama menjaga kesihatan darah mikro supaya kita punya kesihatan bertambah baik. Tidak lupa juga jutaan terima kasih kepada Encik Mazhar Ibrahim atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada malam ini. Saya yakin ramai di antara kita mula sedar betapa pentingnya menjaga peredaran darah mikro yang sihat untuk kita lebih sihat dalam masa jangka yang panjang. Dan sebagai ahli sihat kita juga boleh menyebarkan ilmu ini kepada lebih ramai orang supaya mereka mengambil langkah pencegahan awal sebelum masalah menjadi lebih serius, tentunya dengan menggunakan borang pemeriksaan kesihatan kendiri. Yang kalau nak tahu lebih lanjut tadi Cik Mazhar kongsikan, boleh type PM saya. Dan juga kita punya ramai sifu-sifu kita kat dalam ni untuk kita sama-sama mendalami berkenaan dengan borang tersebut. Okey, sekali lagi di penghujung ini selamat menyambut Ramadan kepada mereka semua yang berpuasa, yang beragama Islam. Semoga bulan yang mulia ini membawa kesihatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita semua. Dan akhir kata, terima kasih. Jumpa lagi di program kesihatan hujung ini. Dr. Zaidy, Ya, boleh saya. saya cakap? Okey, saya Silakan, memang silakan. berterima kasih juga atas anda, kehadiran anda. Juga terima kasih juga yang banyak yang buat order dalam borang pesanan, dan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin. Saya nampak nama-nama dekat sini. Jadi saya nak sebut memang satu-satu susah. Bukan susah, masa panjang saya memang appreciate, menghargai pemimpin-pemimpin sebagai orang kata mentor-mentor anda yang ikut serta pada malam ini. Sama-sama kita belajar ilmu, sama-sama kita menimbul ilmu, dan Ya. selamat juga berpuasa, dan juga kita juga selamat juga nanti untuk hari Lebaran. Maaf untuk selamat Hari Raya nanti. Maaf zahir batin kerana selepas nanti program seterusnya sudah lepas daripada Hari Raya. Maaf zahir batin daripada saya, dan jumpa anda nanti di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik. Terima kasih Cik Mazhar. Saya yakin kita semua juga ingin berterima kasih kepada Cik Mazhar kerana sudi berkongsi dengan kita pada program Kesihatan Tujuh Elemen ini. Okey, maaf saya dan batin juga untuk raya nanti. Okey, baiklah. Akhir kata, sekian saja untuk sesi kali ini. Semoga kita bertemu lagi pada bulan April nanti. InsyaAllah, jaga diri dan juga sentiasa amalkan gaya hidup yang sihat untuk peredaran darah mikro yang lebih lancar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam semua. Terima kasih. Okey, baik. Saya akan end dekat sini ya. Okey.